Sorry ganggu masa you. Happy birthday. Surprise daripada Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke channel Aizat Mahdan TV. Kepada yang dah subscribe channel ni, aku ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Semoga korang, kita semua sentiasa dipermudahkan segala urusan, murah rezeki dan diberi kesihatan yang baik supaya kita boleh cari nafkah untuk keluarga. Alright, Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video kali ni. So apa yang aku nak share ialah berkenaan dengan ada satu benda yang bagi aku best lah untuk aku share kat korang. Dalam pada aku buat Lalamove, aku ada cuba-cubalah kan cari macam orang kata side income lah daripada Lalamove sendiri. Jadi aku cuba Google, ada satu job ni dia sentiasa memerlukan runner tau. Jadi aku try lah cari kan dalam kategori apa kan. Contohnya ada yang bagi-bagi surprise, ada jadi kan. Jadi aku cubalah cari-cari. Bila ada sehari tu aku buat Lalamove kan, tiba-tiba aku dapat ada satu order ni surprise tau, surprise birthday kan. Sekali tengok-tengok pula orang yang aku kenal, dia bagilah job dekat aku. Jadi setiap hari akan ada order lah daripada company ni yang buat surprise party, surprise birthday ni. So nanti aku nak tunjuk dekat korang. Menariknya, dia bukannya kau sekadar dikira charge delivery saja, dia ada charge untuk kau buat surprise birthday tu. So aku kejap lagi ada dua order, ada dua tempat aku nak pergi surprise birthday lah. So sebelum ni untuk hari pertama tu, waktu aku dapat order kan, masa tu aku pun tak tahu lagi, aku main reda je. Jadi surprise tu tak jadilah, senang kata, sebab orang tu tak ada dekat situ. Jadi untuk hari ni aku akan cuba call dulu orang yang aku nak bagi surprise birthday ni lah, supaya surprise tu menjadilah. Sebab penghantar ni dia perlukan aku untuk ucapkan birthday dekat orang tu. Lepas tu aku kena ambil beberapa keping gambar, lepas tu satu video, supaya dia boleh bagi ucapan lah dekat pemberi hadiah itu. Okey, tanpa membuang masa lagi, sekarang dah pukul 2.26. Okey, kejap lagi kita pergi ke rumah untuk ambil surprise birthday tu lah, barang tu lah. Dia banyak kategori barang ni, ada yang kek, ada yang belon, macam-macam lah. So aku pun tak tahu apa barang-barang dia. Selalunya aku sekadar dapat order sekian alamat dia. So biasanya pemberi barang tu dia akan beritahu sajalah alamat mana yang aku nak kena pergi, dengan nombor telefon. Kemudian aku kena buatlah surprise. Untuk surprise ni kan, dia memanglah mula-mula aku pun segan-segan jugalah kan. Sebab benda ni aku tak pernah, kena pula aku jenis pemalu kan orangnya. Jadi mula-mula aku agak takut-takut jugalah kan. Tapi tak apa, bila aku fikir balik, pakai je lah mask kan. Aku ada satu pelitup muka ni, dia macam kain lah, jenis kain. Jadi aku boleh lah cover malu aku tu, taklah malu sangat kan. Benda ni kau kena jadi sebahagian daripada, kira kau business partner lah. Jadi konon-konon kau ni penghantar barang, tapi kau kena buat surprise. Kira satu part dalam dia punya bidang, dalam satu kategori business owner tu lah, pengirim tu lah. Benda ni sebenarnya ada je dalam Lalamove. Kalau korang perasan, ada orang bagi kan, dia letak dekat note, okey, ini adalah surprise birthday. Nanti dia suruh ambil gambar, dia suruh buat video. Kalau korang perasan, adalah banyak lah benda ni. Dia gunakan servis Lalamove. Penerima ni dia tak tahu. Dia tak tahu sebab ialah surprise. Dia tak tahu pun kau Lalamove ke, kau delivery ke apa, dia tak tahu. Yang menariknya bagi akulah, macam aku dah deal siap-siap dengan penerima, dengan penghantar ni, supaya aku charge lah. Aku ikut kilometer, aku ikut jarak. Bawah 5 km aku akan kira RM5 lah. Atas daripada tu, sekilo 1 km RM1. Aku kira senang macam tu lah. Tapi yang bestnya, penghantar ni dia bukan bayar sekadar charge penghantaran aja.
Cas yang surprise birthday tu, dia ada bagi sikit lah. Okey, jom kita pergi ke lokasi pick up. Okey, dah sampai. Jom. Dia kata barang tengah wrapping lagi. Okey, tak apa, boleh tunggu, tak ada hal. So benda ni yang bestnya kalau korang dapat order banyak lah. So bagi aku macam bisnes yang macam ni aku rasa banyak orang buat. Boleh search, kemudian kalau dah dapat nombor telefon tu, tanya macam mana kan diorang punya servis. Nanti korang boleh susun lah jadual, jadi taklah bergantung hanya pada Lalamove. So sekarang aku ambil gambar mileage aku untuk memudahkan nanti aku kira berapa kilometer lah. Okey. Yang ni hantar agensi. Okey. Yang satu dia tengah rebel. Boleh. Call dia Misan tu cakap yang apa ni? Yang staff, dia staff dia staff. Cakap kan dia tunggu dekat agensi emergency atau emergency kan? Tahu kat sebelah atas. Naik masuk terus tegak je kan? Dia tak sibuk tak? Ada. Dia kalau sekejap Yang ni San ni San boleh tak tunggu agensi, saya ada barang nak bagi. Kalau barang apa? Ada hadiah macam tu. Kadang diorang ni macam tak barang apalah tu lah. Tak payah cakap surprise apa lah, cakap je lah. Hadiah je. Okey. Kita surprise pula macam tu lah. So ni staff dia. Sebab biasanya kan bila aku hantar, nanti diorang akan, bila aku cakap macam tu kan, ada barang nak bagi ni hadiah. Saya tak ada order. Nanti ada yang mati-mati tak nak. Jangan payah. Ni ada orang bagi. Kalau dia kata siapa yang bagi, cakap je staff you. Okey. Ya. Kalau macam contoh macam saya tak ada order. Tak, ni ada orang order kamu tak awak. Kita jumpa ni saya cuma jaga amanah je. Macam tu dulu lagi susah. Barang apalah, bom lah, apalah. Letak je kat depan rumah. Dulu lah. Tapi sekarang orang dah aware lah, dah biasa lah. Benda ni macam kaca dah. So kalau orang tanya barang apa ni hadiah. Macam tu je lah. Okey. Sekejap lagi tengah ribbon. Boleh. Ini je lah yang tu ni, apa, agensi. Ni berset lah. Lagi satu tu bear, ada bear. Sebab tu last minute kita yang ni siapa, Atul Atul ni dia duduk rumah sebelum pukul 7. So tak ada rushing sangat lah. Tapi sekali awak nak ambil ni, so sekali tu lah, boleh. So ini dia punya barang lah. Nampak tu ada kek, bunga. Biasalah, ni surprise birthday lah. Okey. So ini barang rumah kedua dekat Saintech. Ada kek, ada coklat, ada beberapa coklat, ada bear sikit dengan gubahan bunga. Alright, jom kita ke lokasi. So aku dah call dia. Tunggu orang dia turun. Sorry ganggu masa you. Happy birthday. Surprise daripada TL Team. TL Team. Terima kasih. Okey, sekejap mau angkat gambar. Nak ambil tak nak? Boleh sekejap Okey, ada apa-apa ucapan kepada TL Team? Okey, terima kasih. Okey, itu saja. Okey, thank you. Okeylah, kita ke next tempat. Jom. Okey guys, aku dah sampai ke rumah kedua. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Cik Atul ke? Ini Cik Atul ke? Kenapa ya? Okey, macam ni. Cik Atul ada kat rumah ke sekarang? Kenapa ya? Okey, saya nak hantar barang. Ada pemberian daripada keluarga cik jugalah. Okey. Ada kat rumah. Okey. Saya dekat depan ni. Boleh cik keluar kejap, saya nak bagi barang sikit. Boleh Okey, kasih. Okey. Assalamualaikum. Mak Cik Atul ada?
Awak Zatul? Ya ke? Selamat hari jadi, birthday. Daripada Haifa Hafi Hana Haura, betul? Sekejap nak ambil gambar sikit. Ada ucapan tak? Ucapan kepada yang pemberi ni. Haifa, apa siapa lagi? Okey dah. Terima kasih, bye bye. Jumpa lagi. Okey, settle. So kalau macam budak kecil, okey sikit, tak segan. Kalau orang tua ni aku segan sikit. So macam aku cakap tadi, untuk buat job ni kita kena menyamar seolah-olah kita ni sebahagian daripada bisnes tu sendirilah. Jadi memang kena buat, memang muka tebal lah orang kata. Jadi buat masa ni memang aku dapat job ni aku selit order lah. Jadi masa-masa yang senggang tu kan ada waktu membangau, boleh lah selit order sebelum sambung balik dalam move. Tapi aku tengok lah, kalau macam aku jauh, contoh aku dekat Skudai, kalau dia WhatsApp bagi tahu ada order nak hantar sekarang, tak boleh lah. Okay guys, so macam tu lah cara untuk kalau korang dapat order yang macam ni lah. Okay guys, so job tadi tu kalau ikutkan perjalanan untuk dua tempat tu 15 km lah lebih kurang. Tapi aku dapat RM30. So ibaratnya macam RM15 tu sebagai aku punya upah untuk aku wish customer tu lah. Macam tu. So okay lah. Macam RM15 tu dia yang kasih, yang tu aku tak minta. Aku cuma charge delivery saja. Harga macam aku charge 1 km RM1. So yang lebih tu itu dia yang kasih lah. So macam aku tak kisah sangat lah. So okey lah kan, siapa nak kasih. So sekarang aku nak pergi sambung melala. Sekarang dah pukul 3.30. Tapi itulah, rambut aku ni dah panjang. Aku nak pergi potong dulu, lepas tu sambung melala lah. Alright guys. Okay guys, kita jumpa lagi. Aku rasa tu je untuk video pada kali ni. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Aizat Mahadan sign out. Bye bye. Zas.